Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton. Hari ini saya nak kongsi satu masakan yang ringkas, sihat dan sangat mudah dibuat di rumah. Langkah pertama, kita masukkan daging kisar ke dalam kuali. Kita masak sehingga daging sedikit garing. Tak perlu tambah minyak kerana daging akan mengeluarkan lemaknya sendiri semasa dimasak. Seterusnya, kita masukkan serai, halia, lengkuas, tumis bersama daging sehingga naik bau harum. Selepas itu, masukkan bawang merah yang telah dihiris sebanyak 1 mangkuk. Kemudian, masukkan lobak merah sebanyak 1 mangkuk dan juga cendawan butang sebanyak 1 mangkuk. Untuk cendawan, boleh guna apa-apa jenis cendawan yang ada. Hari ini saya guna cendawan butang sebab itu yang ada di rumah. Kaul dan tumis semua bahan ini sehingga sebati. Kemudian kita masukkan 1 mangkuk air. Selepas itu, kita masukkan kobis jeruk 1 sudu dan sedikit lada putih untuk menambah rasa. Kita tak perlu tambah garam sebab kobis jeruk ni sudah pun rasa masin. Tapi jika penonton mahu tambah sedikit garam, boleh ikut selera masing-masing. الذي هو يطمئن عن الذكر دقا بل لجوا في عتوه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. Seterusnya, biarkan sup ini mendidih seketika. Apabila sudah mendidih, kita masukkan bende ataupun lady finger dan juga jagung muda. Kemudian kita masukkan juga tomato. Masak sebentar sehingga bende menjadi lembut dan masak. Sebelum dimahidangkan, kita perlu periksa dahulu bende sudah betul-betul masak. Akhir sekali, kita taburkan bawang goreng di atasnya sebagai hiasan untuk menambah aroma serta rasa pada hidangan ini. Alhamdulillah, siap satu hidangan yang ringkas, sihat dan menyegarkan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.